Perbankan Malaysia need to step up because they're so annoying at this point. This whole week dah macam roller coaster untuk politik Malaysia, tapi ada beberapa isu yang I rasa I tak puas hati dengan cara opposition Malaysia address the issue. Can we ever get across racism issue in Malaysia? Topik pertama adalah tentang Datuk Bandar KL yang mana YB Hanayo selaku Menteri Wilayah cakap kajian dilaksanakan oleh UIAM. Tetapi apa yang dibangkitkan oleh pembangkang? Kenapa UIA? Kenapa bukan universiti-universiti yang lain? Kenapa UIA? YB pembangkang UIAM tu adalah top universiti dekat Malaysia and it is accredited by MQA, which is Malaysian Qualification Agency. Kalau you question MQA Malaysia, kalau you question UIA, kenapa diorang buat research macam tu? Habis tu research tu nak kena ikut tekak kau ke universiti mana yang kena buat? When you question things like that, secara tak langsung, you questionkan credibility UIA sendiri. Yang mana ia adalah salah satu universiti kebanggaan Malaysia, especially sebab dia adalah universiti Islam antarabangsa Malaysia. Dah bagi universiti Islam buat research, kau tanya kenapa tak bagi UM, kenapa tak bagi UTM, kenapalah engkau YB? Kalau saya pelajar universiti UIA sekarang, I am very embarrassed by how the opposition reacted. And then second, kenapa YB Ngakomeng cakap sujud syukur Alhamdulillah. Dan ini disoal oleh YB Pembangkang juga dalam parlimen. Untuk siapa yang tak tahu, Alhamdulillah is actually a very common phrase dekat Arab. Orang Islam cakap, orang Kristian cakap, even yang atheist pun kadang-kadang cakap benda tu. Is it wrong? It is not wrong. Sebab orang Arab juga ada agama lain selain agama Islam. And they also refer Allah as Rabb ataupun Tuhan. Contoh dalam agama Kristian, diorang percaya Allah sebagai Tuhan, diorang percaya Nabi Isa sebagai Tuhan, dan diorang percaya Maryam juga sebagai Tuhan. Kita tidak memiliki ayat itu secara mutlak. Kalau tidak, kenapa kita membolehkan juga orang bukan Islam baca Al-Quran? If you want to keep using this small thing as discussion dalam parlimen, you are wasting people's tax. Dulu, wawasan 2020, kita membayangkan kereta terbang. Tapi, kalau kita tengok kualiti perbahasan yang dalam parlimen sekarang, menyedihkan. Can we ever get past this small issue and focus on real things?